welcome back to my YouTube channel. Okay, so hari ini kita mau buat apa, Risa? Buat video. Video apa? Video buka ini. Oh, okay. Tadi kami ada pergi dekat Watson, adalah beli beberapa barang. Okay, so semua ni. Okay, dalam ni semua barang-barang Watson yang saya beli. So ini adalah barang-barang standby untuk raya lah. Okay, so tajuk kali ni saya buat Watson haul untuk raya. Nampak macam tu bang. So ada satu barang saya excited di sini. So dia pun ikut juga buat video. So jom kita tengok barang yang kita beli. So barang first yang kita orang beli dekat Watson. Cara, okay, ni adalah liner. So tadi actually saya selalu pakai yang Libres punya liner lah. Tapi tadi tiada, so saya try ni. Sebab lepas saya pakai ni, selesa juga. So try lah. Yang ni harga dia RM8.46. Yang ni ada 24 liner. So standby untuk di kampung. Barang yang kedua saya beli. Tada, Risa, ni apa ni Risa? Tisu. Duduk pun bagus lah. Apa excited lah dia ni. Okay, ni adalah tisu kotak. Ada 3 kotak sini. Yang ni harga dia RM6 lebih je guys. Murah sangat. So yang ni tidak promo, tapi harga dia still RM6.80. Murah guys. Yang ni bambu paper, 100% bambu paper brand Watson lah. Okay, so ni mau letak dekat kereta. So dekat tisu di kereta habis sudah. Okay, barang yang ketiga saya beli. Tada! Okay, yang ini pewangi kereta MBPO. Ada 2 dalam dia. Yang ini harga dia RM10 saja guys. Tadi ada promo. Harga asal 13. Ada promo dalam RM3 lebih macam tu. Dapat harga RM10 lah. Okay, yang ini lavender punya wangi lah. Dia punya flavor dia warna pula. Dia punya flavor bau dia bau lavender. Okay. So yang ni pun untuk kereta. Okay, next barang yang saya beli. Tada! Okay. Yang ni saya beli 2. Apa ni Risa? Okay, ni adalah tisu muka. Okay, yang ni untuk adalah remove makeup. And then yang ni dia ada 5 kali ceramide. 5 kali ceramide sama ada argan oil. Okay, so dia kasih moisturizer kita punya ni lah, melembabkan muka kita. So ada argan oil. Okay, so yang ni saya nak pernah try tisu macam ni. Selalu saya beli yang micellar water je dengan tisu macam tu kan. So saya try ni lah, saya beli 2. Sebab kalau time raya kita banyak makeup, so kita kena ada ni untuk kasih bersih muka lah, untuk remove makeup. Okay, ini brand Alia. Dalam ni ada 30 wipes. Okay, so saya beli 2 sebab saya punya adik-beradik pun ada di kampung. Diorang confirm minta kayak begini. Okay, so saya beli 2 lah untuk stok. Yang ni harga dia, ni pun ada promo. Harga asal dia RM10 lebih. Tadi satu ni jadi RM7 je. Saya beli 2 lah. Jimat. Okay, next barang yang saya beli. Tada! Okay, ni adalah pencuci muka brand Safi. So yang ni ada 8 kali ceramide. And then ada 98% gold peptide. Skin lifting sama repair skin barrier lah. So dia repair skin. So saya punya kulit jenis kering sama sensitif lah. Okay, saya pun ini first time saya pakai yang ni. So saya try lah. Tapi sebelum ni saya pakai pencuci muka Safi juga. Tapi yang warna pink tu, tadi dia ada yang warna pink. So saya terpaksa ambil yang ni lah. Harap-harap okey lah kan. Ni warna gold. Ini harga dia RM13 lebih je. Next barang. Tada! Ini adalah Lip Magic Lip Balm brand Silky Girl. Yang ni Silisa Bode. Dia mau untuk raya nanti. Dia mau pakai raya supaya pink-pink mulutnya. Okay. Ini Magic Pink. Dia putukar jadi pink. Okay. Rasa dia rasa cherry. So kita try lah dekat bibir Silisa sekarang. Ini harga dia RM10 lebih je. RM10 lebih. So saya buka, saya try lah. Saya nak pun try boleh? Saya nak pun try boleh? Saya sabar. Kita try di bibir dia. Dia magic ke tidak? Kadang-kadang dia tulis magic tapi tidak pun. Ada macam ni je, putih je.
Kena pakai banyak-banyak supaya nampak pink. Ya. Pink gak Risa? Tengok. Tengok lagi dekat-dekat sana. Bukan mata, bibir. Uyu. Okay, so boleh lah. Pink dia just macam natural punya pink. Okay, untuk budak okay lah. Ini adalah barang yang terakhir. Okay, yang ini adalah macam blind box Watson. Yang ini nama dia Hello Kitty foldable bag blind box. Okay, so dalam ni kamu akan dapat ni nah. Saya tak dapat warna Foldable bag ni. Warna ni. Kita nak tahu apa yang kita akan dapat. Hari tu saya ada beli. Saya dapat warna pink yang ni lah. Ni. Saya beli dekat Watson lah ni. Saya dapat ni warna pink. Macam ni. Warna hitam atau purple kot. Saya nak purple. Okay, hitam atau purple. Saya nak Okay. buka. So, kita buka lah. Yang ni dulu harga dia RM20 guys. Harga dia RM20. Tapi sekarang sekarang pula. Tadi ada promo, harga dia RM14 je. Terus saya ambil lah. Si Risa pun mau, Mami pun mau, kita tengok. So, ini adalah main karakter kita hari ini. Ada blind box. So, kita tengok. Okay, Risa, you ready? Biar Risa buka lah. Okay, you ready? Yes, sekarang Sini. Dalam dia begini. Dari sini nampak. Belakang sikit lah, excited sangat ni. Belakang sikit, kan depan sikit, belakang. Okay, buka. Tutup mata Risa. Okay, tutup mata. Okay, so, tidak buka mata sudah. So, kamu akan dapat macam ni. Dia macam kitchen lah, kamu boleh letak dekat bag. Kalau susah nak letak, kita kan nak letak. Saya dah ada satu tadi dengan tu kan. Dalam dia ada ni, bag tu. So, kita teka warna apa? Okay, so. Okay, Risa, you ready? Mami tak boleh. Mami nak warna hitam atau purple? Mami tu. Okay, Mami tutup mata. Sudah? Belum. Warna apa je? Mami nak warna biru. Nak apa ya? Mata. Buka mata. Buka mata. Okay. 1, 2, 3. Warna apa? Hijau. Mami dapat hijau. Hijau yang mana? Yang ni betul. Alah, dapat hijau macam ni. Alah, hijau tak cantik. Aku nak buka. Ni Mami buka. Hijau. Oh no, susahnya dapat warna hitam. Mesti kena beli banyak-banyak. Tak ada duit Mami mau beli banyak-banyak. Okay, jom. Okay. 1. 2. Dia warna tema tahun ni lah, stage green. Wah, Mami mana? warna hijau. Ini kita macam ni. Warna Kita hijau gambar polka lagi dot. tu. Yang ni, sebelum ni saya dapat ni. Hello Kitty warna pink tapi dah petak-petak. Tapi yang ni, Yang bulat. polka dot. So nak bawa kotak ini. Dia punya kain macam ni tau. Jenis kain dia. Okey lah, selesa juga. Boleh lah. Cute lah. Ikut tema tahun ni. Strawberry matcha. Tema-tema matcha kan. Pistachio gitu. Okey, belum pergi Watson tu kami ada pergi farmasi tadi. Sebab kalau mau balik kampung kami kena standby ubat. Sebab kalau mau pergi farmasi jauh lah. Tadi saya beli dekat farmasi. Saya ada beli cool fever. Okay. And then saya ada beli ubat demam. Standby. Yang ini ubat. Ini ubat batuk. And then ini ubat selesma. So ini semua standby lah. In case kalau serius ada demam, saya dah ada ubat-ubat dia. Okay, yang ini ubat selesma. Okay, yang ini untuk kita orang lah. Sebab kita orang selalu terkena selesma lah. Macam tu. Okay, itu saja video saya kali ini. Bagus. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like and share. Bye. Nanti jumpa besok. Thanks for watching. Please subscribe dan tekan butang loceng untuk video baru.